Jadi Abdullah Al-Mayurki pun tanya, jadi apa pendapat kamu mengenai agama Nasrani, agama Kristian ni? Padri tu jawab, Kalaulah orang Nasrani ni, orang Kristian ni boleh mendirikan agama Islam yang sebenar, yang mengikut kepada ajaran agama Nabi Isa yang sebenar, agama mereka adalah agama Allah. Jadi Abdullah Al-Mayurki ni tanya lagi, jadi macam mana kita nak selamatkan diri daripada perkara-perkara ini? Padri tua tu jawab secara direct, kalau kamu nak selamat mengenai perkara-perkara ini, kamu peluk je agama Islam, kamu menganut je agama Islam. Ya, Abdullah Al-Mayurki tanya lagi, kalau kita masuk agama Islam ni, boleh selamat ke? Boleh selamat ke kalau kita ni memeluk agama Islam? Padri tua tu jawab, ya, kalau kamu peluk agama Islam ni, bukan je kamu akan selamat di dunia, bahkan kamu akan selamat di akhirat juga nanti. Sebab apa? Sebab mengikut agama yang sebenar. Jadi padri tua tu dah tahu dah mengenai agama yang sebenar, mengenai hak. Jadi Abdullah Al-Mayurki ni tanya lagi dah tahu kalau agama Islam ni agama yang benar, kenapa kamu tak nak ikut agama Islam? Kenapa kamu tak nak anuti agama Islam? Kamu dah tahu dah agama Islam ni agama yang benar, agama Islam ni agama yang betul. Kenapa kamu masih lagi berpegang teguh kepada agama Nasrani ni? Nampak pelik kan? Orang tu dah tahu dah benda yang betul, tapi masih lagi mengikut yang hak, masih lagi mengikut yang batil. Padri tu jawab selamba je, kalau aku ikutlah agama Islam ni, habislah teman, awak udah kaya dah. Yelah, satu soalan satu hadiah, satu soalan satu hadiah. Kalau teman masuk agama Islam, habislah miskin teman. Nampak tak? Oleh kerana dunia, dia sanggup meninggalkan benda yang hak. Oleh kerana dunia, dia sanggup tidak mengikut yang benar. Oleh kerana dunia, dia sanggup menggadaikan akhiratnya semata-mata demi dunia. Sebab itulah Nabi kata, hubbud dunya ra'su kullul khotiyah. Sayang kepada dunia ni punca bagi segala kesalahan. Sebab itulah bila saya mengajar bab tasawuf, saya ada tempatlah mengajar bab tasawuf ni, salah ke kalau orang Islam ni jadi kaya? Salah ke kalau orang Islam ni jadi berharta, ada banyak duit? Tak salah. Yang penting harta tersebut tak menyebabkan hati kita ni jadi berubah daripada agama. Jangan kerana dunia ni kita tak boleh menyampaikan benda yang benar, benda yang betul. Jangan kerana dunia ni kita menyebabkan umat jadi sesat. Kalau kita tengok sahabat-sahabat yang dulu, sahabat-sahabat yang dulu ni banyak yang kaya, bukannya semuanya miskin. Kalau sahabat-sahabat ni miskin, macam mana dia boleh berinfak kepada Islam? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya untuk Islam. Sayyidina Umar menginfakkan sebahagian hartanya kepada Islam. Itu belum lagi kira sahabat-sahabat yang lain. Kalau kita pergi ke kota Madinah, adanya wakaf Sayyidina Uthman Al-Affan dan juga Abdul Rahman Al-Auf.
Kalau dikiralah wakaf-wakaf mereka ni boleh capai juta ringgit. Tapi walaupun sahabat ni kaya semua, tapi dengan kekayaan tersebut tak menyebabkan hatinya berubah. Hebatnya pada sahabat ni.